Assalamualaikum semua. Bersama kami, Guru TV Inspirasi PSS dalam podcast tahun 6. Kita dan kenangan. Sayonara SKDH. Betul tu. Kami buat podcast bukan hanya untuk simpan kenangan, tapi untuk simpan kenangan yang manis, lucu, sedih dan nilai persahabatan semasa kami berada di SKDH. Termasuklah kena marah dengan cikgu sebab tak siap kerja rumah kan, Arif? Tengok awak ni. Kalau sekali ikut atau 3 kali. Arif. Okey, kita mula dengan topik yang paling best, iaitu peristiwa kelakar yang tak akan pernah kita lupa. Arif, awak mula dulu. Baik. Paling kelakar. Hari masa saya terjatuh tangga nak baca ikrar pasal kumpulan, lantai terisi sangat. Teacher dah tengah awak tu yang apa? Alah, jangan buka aib saya dekat podcast ni. Saya ingat semua orang terkejut, tapi semua orang ketawa, termasuklah semua murid-murid dan cikgu-cikgu. Sakit tau. Saya pula. Saya waktu nak pergi tandas, termasuk tanah perempuan. Tak boleh nak laju sangat. Saya pun lari cepat-cepat. Baik dia orang nampak. Aduh, Amza, nasib tak baik kena report. Okey, sekarang momen yang paling manis. Saya dulu ya. Momen yang paling manis bagi saya sebab saya diberi peluang untuk menyertai pertandingan pidato madani peringkat negeri tau. Walaupun saya tak menang, namun bila saya tengok perbezaan markah dengan pemenang nombor 3, alah, beza sikit je. Saya rasa saya pun hebat juga. Arif, awak dapat nombor 7 kan? Saya pula ya. Momen paling manis bila terpilih sebagai jadi kru di PSS semasa tahun 4. Sebab saya dapat belajar banyak skill dalam TV PSS. Saya lebih yakin dan berada di hadapan, terutama bila kena temu ramah dengan pegawai yang penting. Sekarang saya dah edit video tau. Zara, awak boleh? Boleh, tapi slow-slow lah. Kenalah belajar. Momen paling saya suka ialah bila saya masuk sekolah ni. Suasananya sangat gembira. Cikgu-cikgu yang baik dan sangat positif. Sekarang, bahagian paling emosi. Perkara yang kami akan rindu di Sekolah Kebangsaan Tahsyim. Zara, awak start dulu. Bagi saya akan rindu iaitu sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Hari Guru momen yang paling indah. Sebab masa itulah kita nak hargai guru-guru yang kita mengajar kita sepanjang 6 tahun kita di sini. Hamzah? Saya rindu kantin SKDH sebab nasi goreng dan air sirapnya sangat sedap. Dah lah murah, susah jumpa tau. Tak tahulah kat tingkatan 1 ni ada tak macam tu. Nasi goreng memang sedap. Saya pula. Saya akan rindu pembelawatan pengawas bersama kawan-kawan. Kenangan tidur bersama, makan bersama dan kelak tawa bersama. Sebab sepanjang perjalanan, semuanya banyak kenangan. Betul tu Arif. Baik, sebelum kita tutup, apakah harapan kita untuk sekolah menengah nanti? Arif, awak mula dulu. Baik, saya akan mula dulu. Saya harap saya boleh menjadi lebih berdisiplin dan saya nak masuk MRSM. Saya pun begitu juga. Saya berharap saya dapat masuk MRSM dengan cemerlangnya dan bercakap dengan berani dan berdisiplin. Saya pun nak masuk MRSM juga. Semoga persahabatan kita tak pernah putus walaupun lain sekolah. Kita ni macam sama Kan? nak masuk MRSM. Ya, betul tu. Akhir kata, terima kasih Sekolah Kebangsaan Tahsyim kerana jadi rumah kedua kami selama 6 tahun kami berada di sekolah ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik kami selama 6 tahun. Zara, Arif dan semua rakan tahun 6, walaupun kita berpisah sekolah, kenangan tidak akan hilang. Kita dan kenangan. Sayonara SKDH.